Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pada 30 hari bulan November, Berkim Datuk Keramat bersama dengan Makmah dan Surau An-Nur mengadakan satu lawatan misi dakwah ke Pulau Ketam. InsyaAllah kita akan melepas sebentar lagi dalam lebih kurang pukul 9.30 di jeti ini. Kita akan bertemu dengan masyarakat di Pulau Ketam dan saya difahamkan kita akan bertemu dengan orang asli di sana. Kita akan menyampaikan barang-barang sumbangan bentuk beras dan juga pakaian terpakai. Jadi insya-Allah program ni bukan program yang kosong, tetapi niat kita, tujuan kita adalah dakwah untuk kita sampaikan kepada masyarakat di sana. Mohon doakan daripada perjalanan kita supaya cuaca yang baik dan juga perjalanan kita selamat di sana insya-Allah. Sampailah petang nanti. Star Cruise lah untuk ke Singapura, Aceh, Phuket, Pulau Pinang, Batam mungkin.
Alhamdulillah kita dah sampai ke Pulau Ketam. Perjalanan 40 minit selamat, alhamdulillah, cuaca pun baik dan kita sedang menuju ke kata Balai Islam ataupun Tahfiz Mandarin Ustaz Mat Cina. Kita nak tengok apa aktiviti yang akan disediakan di sana, insya-Allah. Jom kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dah sampai ke Pulau Ketam dan kita akan lagi beberapa ratus meter ataupun lagi beberapa meter lagi nak sampai ke Mahat Tahfiz. Apa nama Mahat Tahfiz? Dewan. Kita akan pergi ke Dewan. Tadi kita dah berziarah Mahat Tahfiz dah. Dia ada asrama lelaki, asrama perempuan. Sekarang kita on the way ke Dewan. Untuk kata kurang pada ta'aruf itulah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang ke Komplek Tahfiz Mandarin Pulau Ketam. Okey, jadi pada hari ini sebut rasa kopi kita ada 4 jenis air. Kita ada kopi, ada mocha. Ialah daripada Mek Colombo, di mana kami dah biasa beberapa kali buat program di Pulau Ketam, dan untuk saya rasa semua dah lapar semua pun nak makan dan juga sebagainya. Jadi saya cuma nak bagi taklimat dia, iaitu selepas makan dan juga solat waktu zuhur, kita akan pergi ke perkampungan orang asli di Sungai Dua, di mana penduduk orang asli dekat sana merupakan daripada suku Maburi. Maburi ini biasanya duduk dekat tepi laut dan juga dekat tepi pantai. Mereka merupakan nelayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada hormati saudara-saudara Cina, seluruh pimpinan-pimpinan, Dr. Anwar Seng, wakili Mahkamah, Profesor Dr. Ridwan T, juga daripada Mahkamah, yang satu tokoh-tokoh di sini lah. Berhormati juga Naib yang Ketua Perkim Kebangsaan, pengurusi ataupun imbalan pengurusi Surau An-Nur dan seluruh
peserta yang hadir. Kami daripada Pekin Datuk Rahmat kira dalam sini paling kecil lah, sekadar cawangan menyertai niat kami tujuan untuk belajar tentang dakwah ni. Kalau makma dengan sertanya ramai mualaf Cina, kami ni variety. 7 daripada sini adalah mualaf, ada orang asli, ada India ramai, ada Cina. Kita bawa sini. Kalau diberi kapasiti ramai, kita boleh satu pot kita boleh bawa. Tapi sebabkan 10 orang. Dan tujuan kita nak dakwah. Kami ada 5 buah rumah mualaf. Kita ada sekolah, itu juga ada sekolah, insya-Allah. Ini saya sebut Ustaz Ahmad tadi, kami nak belajar tentang dakwah ni, utamanya hubungan dengan Muslim. Sebab 8 minggu kita buat program bersama dengan Muslim dan juga pengislaman di Kuala Lumpur. Jadi dengan pendedahan sebegini, dapatlah kita tahu bagaimana pendekatan yang sesuai untuk kita laksanakan dakwah, utamanya di Kuala Lumpur. Saya rasa itu saja, sebab cakap panjang, makanan dah sejuk ini. Kita berhenti di sini, insya-Allah. Sedikit sekedar mata saja. Saya buat 2, saya tak perasan ada 3 yang join sekali. Orang asli di Pulau Ketam, tapi saya tak fikir satu kampung perkampungan yang penuh dengan orang Cina yang adat. Cantik lah perkampungan itu, sangat cantik lah. Saya suka melihat suasana yang ada. Kita nampak kesibukan dia tu luar biasa, tak biasa, tak macam bukan bandar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang berada di kampung orang asli Pulau Ketam, Sungai Dua, Pulau Ketam. Dan kita ada bagi sumbangan lah bersama dengan wakil Makma dan Surau apa dah? Nur Islam. Bukan. Surau Anwar BSP. Okey. So dengan seramai berapa? 42 orang. 42 orang, okey. Dan kita bagi sumbangan beras dengan baju-baju lah. Baju-baju dan semualah. Okey, itu saja. Terima kasih. Acara ringkas lah kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada penduduk kampung apa nama? Kumpulan apa ni? Ni kampung orang Sungai Dua. Orang asli kampung Sungai Dua. Kemudian daripada Surau An-Nur dan juga Pekin Datuk Rahmat. Jadi kita petang ni kita datang ziarah
untuk kita bertemu dengan saudara Islam dan saudara manusia kita. Okey, kita daripada darat lah kita ceritanya ini kan. Dan seronok bila dapat berjumpa dengan abang kakak kat sini. Sebenarnya bukan isu beras ni. Sebenarnya kita pun nak belajar, nak tahu apakah budaya orang sini, kehidupan orang sini. Sebenarnya itu tujuan dia. Sambil-sambil nak tengok alam ni. Biasa hujan bawa. Dari sini berapa orang kampung, penduduk berapa orang, penggemar? Lama dah. Ya, dah lama. Memang asal kat sini ke ataupun daripada tempat lain? Ada lain, tapi dah sini dah lama dah. Okey, jadi semua ada kemudahan kat sini? Sekolah ada semua ada. Kedai mamak pun ada. Ada. Surah Nur untuk bagi sikit ucapan pada kita. Silakan Pak Haji. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kampung masyarakat kampung Rasli, kampung Sungai Dua, Pulau Ketam. Kita harap hubungan kita antara Surau Nur dengan kampung Rasli ini dapat kita jalankan dalam masa akan datang. Mungkin kita boleh datang buat gotong royong apa ke, insyaAllah. Betul lah ya. Saya rasa itu je lah untuk kita punya ucapan. Kita ada semangat sikit untuk kita nak datang sini mungkin seumur hidup sekali. Dah sempat lah. Saya rasa kita pesan untuk kita sama-sama. Pertama, persaudaraan Islam. Yang kedua, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, kalimah yang menyebabkan kita terikat dan kita selamat dunia akhirat. Kalimah tauhid itu kita jaga sama-sama. Kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abang memang asal Islam atau baru masuk Islam? Baru masuk Islam. Itu kalimah sangat berharga. Kita ramai kawan-kawan bukan Islam, baru masuk Islam juga. Ni setahun baru masuk Islam. Tapi bila masuk Islam ni dia rasa seronok sebab Islam dia tak beza-bezakan. Dia tak ada beza. Kamu lambat masuk Islam, aku awal masuk Islam, aku masuk syurga dulu. Tak ada istilah. Aku masuk Islam, aku masuk Islam dulu, aku lebih mulia. Tidak ada istilah. Yang paling mulia kat sisi Allah siapa? Perdana Menteri? Orang kaya? Raja? Islam kata dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang takwa, orang yang jaga agama ni. Dia ikut agama, mana dia amalan yang Allah suruh buat, dia buat, dia tinggalkan apa yang dia larang. Takwa lah. Takwa. Itu orang paling mulia. Islam tak pandang harta, tak pandang orang kaya, tak pandang keluarga diraja, tak. Itu bukan istilah kemuliaan dalam Islam. Sorry saya berbebel sikit. Sebab Alhamdulillah kita telah sempurnakan program kita selama sehari. Pagi kita Pulau Ketam di Mak Tafiz Mandarin dengan program-program yang padat di sana, taklimat pengisian dan perjalanan balik ini kita singgah di kampung orang asli Sungai Dua, Pulau Ketam. Temu dengan masyarakat di sinilah kita belajar mengenai sosio budaya apa yang mereka lakukan di sini disebut masyarakat orang asli daripada suku Mahri. Alhamdulillah kita pun telah sampaikan sedikit sumbangan beras dan roti kita pakai kepada mereka. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat memanfaatkan mereka, melembutkan hati mereka dengan Islam dan mengekalkan mereka istiqamah terhadap Islam. Kita keluarga-keluarga yang bukan Islam kita doakan supaya Allah beri hidayah kepada mereka untuk menerima hidayah Islam. Jadi saya ucap terima kasih kepada penyumbang yang bersama dengan kita memberikan sokongan-dukungan kepada Putin Datuk Kamat untuk program-program dakwah. Terima kasih.
bagus.